Assalamualaikum, selamat petang. Jumpa lagi. Video hari ini sekali lagi saya nak review pokok matua. Pokok matua yang usianya lebih kurang 9 tahun atau 10 tahun. Tengah berbuah, tapi tak banyak kali ni. Ini saya pangkas ni. Tengok buahnya ni. Ni buah ni saya dah petik ni. Ni ada lagi ni. Ni. Tengok isi dia. Ni ada lagi tu. Kita nak sini ni. Ni kita dulu. Kena pakai tangga ni. Okey. Di sini. Ni banyak ni. Okey, ni ada lagi atas. Tu. Kok matua, buah kristal. Tembur kristal. Banyak buah ni banyak tempat kat Sarawak. Okey, tapi sesuai untuk penanjung kita. Buah 3 rasa. Dia ada rasa lychee, rambutan, kemudian durian. Okey, tengok isinya. Ni isinya. Okey, tengok. Ni biji. Macam biji durian. Okey, jom saya nak petik. Ada lagi kat atas tu. Okey, jom. Okey, tuaian kali pertama. Banyak ni dapat. Tuan lekat satu baldi juga. Ada lagi sekali petik kat atas, tapi tak banyak lah. Buah matua. Dia macam buah rambutan ni. Isi dia tengok. Okey. Dia keras isinya. Ada biji macam biji durian. Manis ha? Bisa makan ha? Bismillah. Manis. Okey, itu saja kuncian buah matua atau buah kristal. Buah 3 rasa. Rambutan, lychee, durian. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.